Untuk yang keempat ini mungkin ada yang setuju dan mungkin juga ada yang tidak setuju. Ia adalah Toyota Corolla Altis 2.0 liter. Di negara kita varian 2.0 liter untuk Toyota Altis ini tidak banyak dikeluarkan. Hanya generasi ke-10 dan generasi ke-11 sahaja yang dikeluarkan untuk 2.0 liter. Bagi dua generasi ini dikeluarkan pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2018. Masuk generasi ke-12 tidak ada lagi varian 2.0 liter yang diperkenalkan. Hanya varian 1.8 liter sahaja yang diperkenalkan di negara kita. Untuk dua generasi Toyota Corolla Altis versi 2.0 liter ini harga semasa awal pengeluarannya dulu bermulanya daripada RM130,000 sehingga RM145,000. Namun harga pasaran terpakai untuk tahun 2014 sehingga tahun 2018 bermulanya daripada RM55,000 sehingga RM70,000. Susuk nilai ini boleh dikatakan kerugian 50% daripada harga asalnya.